kecil dan paling besar di dunia. Betulkah? Sebotol kecil, saya ada yang sederhana. Wah, lihatlah botol jeli madu yang besar ini. Hebat! Oke. Mereka ada yang paling kecil. Mike, jangan berani sentuh gula-gula saya. Itu saya punya dan saya akan makan. Wah, sedapnya. Ia juga menjadi gula-gula getah. Mike, giliran awak. Saya gembira untuk mulakan. Jom buka, picit keluar. Sangat menyelerakan dan sedap. Saya nak lagi. Saya mahu minum satu botol penuh. Kamu tahu, saya tak pernah rasa makanan sesedap ini. Baiklah, saya telah perah setiap titisan terakhir. Ucapkan selamat tinggal kepada botol itu. Oh, ia tersangkut. Aduh, Mike, apa yang kamu lakukan? Ia tersangkut pada rambut saya. Oh, ia tak berjaya. Saya tak tahu. Aduh, saya security wallet. Nah, sudah kembali. Mike, jangan buat lagi ya. Kamu semua memang begitu. Jumpa lagi. Ia tidak berbaloi. Saya akan meniupkan gelembung. Ia sangat besar. Wah, Brady. Giliran Anda. Pete, Mary beri beliau. Oh, isi dah benar-benar sih. Sirna boleh keluarnya. Kita may kondo asa, oh iya, tunggu di Central Stranger Vic sarang sila. Saya dia. Saya akan panggil diri saya helikopter. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Masa untuk saya pergi. Ya ampun, datang sini. Oh, apa yang Saya perlu belum church di sekitar bahagian bawah. Saya akan coba merosakkan tajuknya. Dan, hey, pergi. Mereka benar-benar angkat mischief waddle ke langit. Saya setuju. Terima kasih kerana menonton. Selamat. Tania. Bye. Max Kibuki. Oh, Saya sayang kamu semua. Gila. Ya, saya tak nampak awak. Apa? Ya, Fake Pringles kecil ini? Serius? Saya bagaimana dengan kamu? Dan dia sangat bertua. Tunggu, Brainy telah mengatasi semua orang. Saya sangat... Oh, Steve. Saya ada bag besar Pringles. Jangan cemburu. Dan awak mula. Baiklah, ya. Saya ada package paling kecil setakat ini. Tapi masih ada sesuatu. Tapi cuma satu. Itu tak cukup. Tak ada lagi. Oh, baiklah. Mari kita cuai apa yang kita ada. Ia sangat bejel tetapi sangat sedap. Mike, giliran kamu. Serius? Mari kita cuba. Wah, kepingan coklat memang hebat. Ini kali pertama saya mencuba ini. Ia sangat bagus. Lakukan. Tempuh, bagaimana supaya jadi seperti ini? Oh, ia kelihatan sedap. Saya benar-benar mahu satu. Saya tak boleh keluarkannya, El. Baiklah, siapa lagi? Saya rasa anda ada masalah. Aku akan duduk di sini dan bangunkan kau. Jangan memanjakan saya tak tahu. Oh ya, Itulah, Dan ia bagus. kamu kalah. Apa itu? Biar saya bantu awak. Saya nak dua. Saya akan buat turun. Oh, selalu. Dan saya belum... Ia tidak akan membantu. Tunggu. Saya boleh pukul sedikit. Aduh, kepala saya. Oh, tiada apa-apa. Oh, hey, tiada yang tinggal. Bagaimana kamu boleh buat macam ini? Ya. Mari kita tengok. Saya pergi dulu. Nenek, punya saya. ya. Cakaplah. Kenapa? Jumpa lagi. Semoga berjaya. Mel? Saya tak boleh bernafas. Saya tak dapat santai. Saya akan hanya... Laptin itu kunci. Saya ada satu gunung penuh dengan mereka. Bir itu sangat besar. Ia terkejut. Ia benar-benar sebesar kepala saya. Ia sangat lazat. Hebat. Teruskan. Tunggu. Satu idea.
Saya perlukan gelas besar. Saya akan tunjukkan apa yang akan saya buat sempurna. Kita patahkan keripik besar itu kepada kepingan kecil dan masukkan semuanya ke dalam gelas besar. Kita perlu penuhkan sepenuhnya dengan ketulan keripik. Apa itu? Terus sekarang, perkara yang paling fernate, ilak share semuanya. Ini akan jadi seronok. Ke tepi. Oh! Terus sekarang saya ada segelas besar coklat cair. Oh, Coklat. cermin mata ini sangat keren. Selamat tinggal. Baiklah, masa untuk minum. Lihat straw keren saya. Sedap. Saya suka ini. Ia kelihatan lazat. Britney, boleh awak berkongsi? Tidak, saya tidak mahu berkongsi. Gelas besar gluten ini hanya untuk saya. Saya tak sangka Britney begitu tamak. Tapi kita ada straw istimewa. Dan kita boleh minum semua coklat melaluinya. Mike, ini sangat sedap. Saya suka coklat. Itu sedap. Apa? Oh, Hah? Betul ke? Tak mungkin kamu tak dapat tangkap kami. Oh tidak, kamu semua ambil kamu semua semua coklat curi saya. Ups, kami terkantoi. saya tidak tahu. Saya keluar. Meh. Apakah cube kecil Maltesers? Memang sangat sedap. Apa? Cube besar Maltesers? Memang. Saya ada bola karena terdapat gini. Geraklah. Lihat itu. Akhirnya, nasib menyebelahi saya. Kita akan mula dengan Britney. Baiklah, saya ada yang paling kecil. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Terdapat sesuatu di dalam. Ia adalah beruang gummy. Ini sangat keren dan luar biasa sedap. Sedar sikit pelan. Sekarang letakkan penutup semula dan cuba coklat cube itu sendiri. Saya tidak. Ya Allah, ini sangat sedap. Oh ya. Giliran kamu. Ayo, ya, mari coba. BNC sepenuhnya. Skittles dan Spike, gula-gula kegemaran saya di dunia. Oh ya, baiklah, saya akan makan Skittles sekarang. Dan tiup penyedut istimewa ini akan membantu saya dengan ini. Ia akan menjadi begitu besar. Sekarang, mari kita kembali kepada kubus itu sendiri. Lihat, saya bisa klaim sekarang saya pada banyak gula-gula. Jangan sentuh ya, saya akan makan semuanya hingga ke biji yang terakhir. Baiklah, itu saja. Saya suka Maltesers. Giliran Hai sekarang. Apa yang awak buat? Baiklah, Hendo TP ulah disebabkan pecahkan cube ini. Maltesers! Oh, ya sangat. Oh, tapi jangan makan. Mati. Kau sedang Kasat berpikir. besar. Tapi aku Marshmallow raja. besar. Satu gunung penuh. Sebenarnya ia sangat Maltesers. Oh, memang lazat. Oh, saya tahu. Saya suka. Ia sangat lembut dan sedap. Yang kedua, ia sangat besar. Saya suka juga. Kamu tak beritahu Selamat saya tinggal. ia panas. Memang panas. Kamu Adakah suka? Anda makan Dia gula? mungkin menyengat Oh, awak. diperasan. Awak ialah haiwan peliharaan saya. Hey, kawan-kawan, Saya minta awak selamat jangan tinggal. makan itu. Saya akan kembali. Oh, Selamat tinggal. baiklah. Saya Tak akan mengapa. kembali. Saya ada banyak lagi makanan. Oh, sedapnya. Terima kasih. Wah, sebiji kek pop kecil. Comelnya. Dan apa lagi? Baiklah, saya ada kek pop biasa. Ia juga cantik. Saya pun tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Apa? Penipu. Jin, saya ada satu yang Ya. besar. Ada yang besar? Tidak. Orang Cara Britney. Betul. Hey,
Sangat menyelerakan dan ia sedap. Apa? Tetap. Siapa istri? Oh. Adik saya Sri Santi A. Diciri saya J. bawa dia. Gigit. Ia cantik di selamnya. Saya juga mau cuba. Oh. Gigitan saya. Ya. Biar saya cukit pop besar saya. Apa? Oh, ia benar-benar berat. Saya tak boleh angkat. Oh, tidak. Ia tak berjaya. Baiklah. Saya boleh potong. Ia tak mudah. Tapi saya boleh buat. Oh, dan ya. Tidak, dan saya tidak mau itu. Sebenarnya Ajri sangat cantik. Kehidupan. Sangat sedap. Oh, lazat. Sedapnya. Boleh kita bercakap sekejap? Kek saya pecah. Saya tak tahu. Ayolah. Terima Saya kasih, tak Tuan. tahu. Anda yang Saya terbaik. tak mau, James. Ia pasti akan mencampur urusan kamu. Baik untuk kamu, kawan-kawan. Tapi Siri Kumamel. Siri? Nampaknya seseorang sangat lapar. Hei, hati-hati. Awak terkena dahi saya. Dan saya adalah senilai setelah awak ganggu saya lagi. Saya telah fikirkan sesuatu. Tengok! Saya takut. Sekarang Simpan gergaji itu. Twix. Terlalu sejuk. Siri Kuswori. Itu sahaja. Saya hampir siap. Akhir sekali adalah untuk membuat potongan terakhir. Kini makan coklat akan jadi lebih mudah. Rami miring coba meringat. Oh, maaf. Berapa secara tidak sengaja. Lihat betapa hebatnya saya melakukannya. Nampak lebih banyak coklat. Terdapat 2 keping dan sekarang ada 10. Hebat. Oh, saya tidak mahu sesi lain hari ini berakhir. Ini tidak dapat dielakkan. Tetapi semuanya ada kelebihannya. Sekarang saya boleh menyegarkan diri. Package tambahan. Anda lakukan dengan baik. Terima kasih. Sekarang saya boleh makan semuanya sekaligus dan tiada apa yang akan menghalang saya. Betapa lazatnya. Bagus. Saya masih ada banyak bar. faham. Tapi kenapa anda perlukan Sebuah balang bayi terkena kepala saya. Kenapa awak terus membaling benda ke arah saya? Maaf, saya cuma perlu buat susu coklat. Nampaknya ia berkesan. Saya pasti Twix akan lebih sedap dengan ini. Oh, ya, gabungan yang hebat. Saya ingin mencuba. Lain kali. Sekarang, giliran saya. Saya sudah tahu apa yang nak dilakukan dengan banyak coklat ini. Pertama, tiup semua pembungkus. Wah, bagaimana awak melakukannya? Sekarang, mari kita mula membina hutan. Untuk melakukan ini, saya memerlukan spatula dan simen manis, yaitu Nutella. Bau sedap. Saya pasti pasta akan menjadi penambahan hebat kepada Twix. Lihat betapa kukuhnya ia memegang bata manis saya. Tinggal sedikit lagi. Sunshine Ferrero. Hebat. Betul di kumay rasaw. Terlalu mencual. Kenapa menara saya bergoyang? Ya, apa yang awak buat? Ia hampir jatuh. Berhenti segera, saya kata. Oh, tidak. Oh, nampaknya saya sepatutnya dengar nasihat dia. Sekarang saya akan dapatkan awak. Bagus saya pakai topi keledar dan tidak cedera. Wah, mata kami. Saya ingat daripada bersikap tentang bahagian serbelar petak jamak. Hanya ada satu mata. Seseorang dapat bahagian terkecil lagi. Berhenti ketawakan saya. Tiada apa yang lucu di sini. Saya rasa saya hanya bergurau. Baiklah, sekarang saya akan balas dendam terhadap awak. Mari kita lihat jika awak suka permainan ini sekarang. Saya rasa ia kelihatan agak menakutkan. Hei, bantu saya di sini. Apa yang terjadi? Adakah itu mata kamu? Mimpi ngeri. Saya tak boleh tengok. Menakutkan, Apa yang kan? sedang berlaku?
Kenapa kamu lemparkan mata kamu pada saya? Aduh, nampaknya gurauan saya keterlaluan. Tolong saya tercekik. Salad mariners sayang true Serbia. Bola coklat ini sangat lazat. Ya ampun, mata. Baguslah, ia cuma gurauan. Saya sudah berasa takut. Ngomong-ngomong, mata itu sedap. Awak pasti akan suka. Sayangnya, saya tak ada apa-apa lagi. Jadi tiba giliran saya. Harap saya suka juga. Oh ya, ia sedap. Saya suka gula-gula getah. Hei, kenapa awak letak tangan awak? Ini bahagian saya. Semua 100 biji mata ini milik saya. Betapa lembut dan manisnya ia. Hebat. Segala yang saya suka. Tinggal pada versi berpanjang kemana kemudian ada semuanya. Ya, berikan kami satu mata saja, tolong. Oting, maaf kawan. Saya tak ada apa-apa lagi. Terlambat. Saya rasa sedikit pelik. Apa ini? Berlaku di muka saya? 3. Nampaknya seseorang di atas. Repek. Daci. Orang betul lihat saya bungkus ke repek. Saya dan dua orang tidak bernasib baik. Itu pasti. Saya tak boleh angkat ke repek pun. Apa yang dia fikirkan? Saya perlukan pohon besar. Dengan bantuannya, akhirnya saya boleh makan. Dan cuba untuk melanjutkan keseronokan itu sebanyak mungkin. Hello? Nana, paket sudah selesai. Sembarang slew. Istri baik. Charm Slam Furry. Pandoring Cat. Saya tak boleh buka. Ayo, terbuka. Nampaknya ada orang yang akan lapar. Baiklah, saya tak setuju dengan ini. Saya akan buka tin juga. Lihat, saya berjaya. Kenapa awak jatuh? Bodoh. Untuk tunjukkan apa yang saya mampu lakukan. Wah, hebat. Ia patut dihormati. Sur Polny Renteroven. Ada, Sowerbeer. Sur Universal Harry Matterbeer. Dia fang lupil lebih banyak latihan. Itu gayanya, oke. Biarkan dia pulih sebentar dan saya akan makan keripik saya. Kita kawan baik. Ingat, kongsi dengan saya. Maksud saya keripik, bukan pembungkusan. Maaf, saya tak dengar apa yang awak cakap. Nampaknya ini bukan masa yang sesuai. Saya tidak boleh berhenti. Hati-hati, kamu hampir terkena saya lagi. Ini tak boleh diteruskan begini. Oh, sakit. Saya sangat bertuah. Jangan cuba dia membuat filmmu. Kerana dia memerlukannya, dia mendapat apa yang sepatutnya. Adakah kamu serius? Adakah saya mempunyai sejenis benih bukannya? Sarte kubis. Bayan feather fain suatu dengannya. Saya tidak idea. Saya rasa saya makan saja. Saya tidak boleh kunyah. Minggu. Bayan kau fikirkan. Saya rasa kita patut tanam ia di tanah. Berhenti lempar kepada kami. Cukup. Saya perlu menggali lubang yang lebih dalam. Kalau tidak, tumbuhan ini tidak akan bercambah. Tetapi kerana awak semua di dalam tanah. Dan sekarang benih saya juga. Adakah awak benar-benar fikir sesuatu akan terjadi dengan ini? Kita akan segera tahu. Tapi buat masa ini, makanlah kubis kamu. Baunya sungguh menjijikkan. Saya benci sayur-sayuran. Rasanya tidak sedap. Baguslah saya dapat bahagian yang paling kecil. Harap saya dapat atasinya. Saya perlu minum cola, segera. Ayolah, beri saya botol itu. Saya perlu menyiram tanaman saya. Ia memerlukan kelembapan. Jadi bagaimana? Adakah ia membantu? Ya, ia mula tumbuh. Mungkin. Hebatnya. Siu dan keluar. Tuan beri menjam selera. Baiklah, ini adalah teks yang berakhir seperti ini. Harap saya tidak menanam apa-apa. Tak suka brokoli, tak suka kobis. Oh Tuhan, kamu semua mengotorkan tanah sekarang. Tapi saya sudah lakukan. Sekarang giliran kamu. Hingga saya merasa saya sotra untuk habiskan semuanya. Lihat dari perdaya bodoh. Tidak mudah dipermainkan. Saya akan berpura-pura makan semuanya. Tapi sebenarnya saya buang saja. Awak pikir awak boleh tipu saya? Tidak akan berjaya.
Saya akan ambil dan bawa balik. Baiklah, saya hampir free, May. Hanya tinggal satu potong untuk dimakan. Jadi, bagaimana dengan segala yang lain? Saya khusus menyimpan ini untuk kamu. Tak perlu ucapkan terima kasih. Nampaknya rancangan saya gagal. Saya telah terbongkar. Jangan terganggu. Makan. Skittles! Hebat! Tidak semua round every verifier. Seberapa sipun perdengar, Renader ada satu gula-gula. Kalah. Ketawa yang baik adalah ketawa terakhir. Saya tahu apa perlu buat. Kenapa awak perlukan telefon? Awak akan lihat sendiri. Awak akan tambah gula-gula saya sedikit. Wow, tak tahu ini mungkin. Masih tinggal satu gula-gula sahaja, tapi alangkah. Hai, besar, hebat, wah. Oh, kaya ti kamera keluar ini? Bagus. Ya, air sandwich keren ini. Ayah. Saya tidak akan cuma main swing. Saya berkentangkan gula-gula dengan mulut saya. Lihatlah. Oh, Sister Baver. Dan Ira Queen. Lagipun, ay ada idea yang lebih baik. Sirik, helmskan. Ini gula-gula saya. Ayah akan makan sendiri. Dan warna mana yang nak mula? Banyak sangat. Juri ini, atau mungkin yang ini. Ah, saya tahu apa yang perlu dibuat. Apa ini? Saya belum faham lagi, tetapi dia jelas sedang merancang sesuatu. Ini adalah loteri menang-menang yang akan memberitahu saya apa yang perlu dilakukan. Ada gula-gula oranye di dalam. Apa maksudnya? Hanya satu perkara. Sekarang saya tahu apa yang perlu pilih. Saya perlukan gula-gula oranye. Bagaimana rasanya? Anda suka? Oh, banyak. Sekarang ia lebih baik bagi saya dalam urutan mana untuk makan manisan saya. Jadi, mungkin saya akan main loteri Anda juga. Wah, lihat apa yang ada di sini. Ya wah, Anda menarik bola bertuah. Saya bermimpi tentang gula-gula besar dan akhirnya impian saya menjadi kenyataan. Itu hebat. Lihat ada lebih banyak gula-gula di dalam. Or, either conjuring your duri your Ya. Nah, ada yang hebat. Saya tidak keberatan. Terima kasih banyak. Sedap! Wah, di mana kita? Sekarang kita terkunci di sini. Walaupun berhenti menjerit. Nampaknya ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Mary, apa yang awak lakukan? Saya coba membuka... Apa yang ada dalam kotak-kotak ini? Saya tertanya-tanya apa yang di dalamnya. Mari kita lihat. Lihat, ada shoot lagi di sana. Mungkin ada kunci dalam kotak ini. Kaya tidak ada kemajuan. Saya mengizinkan untuk menyelesaikan ini dengan bantuan saja. Saya akan cobakan kunci. Nampaknya saya perlu memanjat untuk mendapatkan kunci. Wow, ada sesuatu yang putih di situ. Mungkin air biasa. Baiklah, mari kita lihat. Ini beras kunci. Ini seekor ikan. Lihat warna macatnya. Lebih baik saya biarkan ia kembali ke dalam air secepat mungkin. Kami masih berminat dengan sesuatu yang lain. Oh, dan itu kuncinya. Mary, ikut saya. Kunci merah bermaksud Anda boleh gunakan untuk membuka peti keselamatan merah. Mari kita buka dan lihat. Tunggu, bersinar. Dynamite di sini. Oh, seramnya. Apa yang patut kita lakukan? Saya punya idea. Silver Sailable Ring Wire bersama saya. Itu dia. Mary, bolehkah kamu potong wayarnya? Lebih baik awak buat. Coba coba, harap ia tidak meletup dengan dinamit ini. For now, warrior arrange her sejarah ini arrange now order. Yeah, feel right. Tiada apa yang berjaya, tetapi sekarang saya benar-benar memerlukan berus awak. Hah? Ini benar-benar teruk. Mary, boy tak awak berhenti Serius, lebih baik pergi ambil kunci seterusnya. Ayo! Baiklah, sejak dia mudah menghadapinya.
Mari kita lihat beberapa. Alinga, ini beruang marmalade. Selamat tinggal. By the way, ia agak sedap, tapi ia lebih fling daripada kuncias. Jadi, dan saya tidak mau menjatuhkannya langsung. Oh, Mia, buka peti keselamatan itu. Ini satu lagi, datang sendiri. Jadi, mari kita lihat. Wah. Sekarang saya ada glitter di seluruh muka saya. Pilih dan gurau penggayaan. Mungkin Anda perlukan solekan. Lebih baik cari kunci. At ini boleh berharga niya beriping kos mansukin niya dalam niya Jeremy Furry sesuai sang bergerak. Mungkin dinosaur. Atau buaya. Ang kita chemistry sa rules buffer. Where are you at fighting at Rina? Wah, saya tetap pernah nababunglon sebenar sebelumnya. Dia comel sekali. Saya rasa saya akan hantar dia ke sana untuk berehat. Saya cuma perlukan kunci. Itulah dia. Baiklah, mari kita lihat. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalam. Bagaimana nak gunakan permen ini untuk wang? Mari kita lihat. Wow, banyaknya uang di situ. Dan itu semua untuk saya. Saya rasa seperti gadis terkaya di dunia. Bau duit. Layers. Dua berumai korigidor ang mga magsayin dapat tibadi sa Rio Raymond Bear. Six Fernando Radian, main naman yung lawan. Saya belum mendapat kunci dengan jujur. Ada counter yang menyenangkan untuk disentuh di dalam. Rasanya seperti... Boleh itu dipanjangkan? Sudah ini kunci ya. Masalah yang berada di simpanan biru. Baiklah, saya tertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saya... Tunggu, apa? Apa yang akan berlaku jika saya tarik tali kasut itu? Nah, tali kasut itu terputus. Ia adalah sekumpulan untuk jatuh. Tarik lagi sedikit. Saya Ratu Sebenar Orbis. Hebat. Nampaknya kunci baru telah muncul. Sudah. Tiwa saya untuk saya merbaik. Saya tertanya-tanya apa itu. Memory. Cacing. Kita perlu dapatkan kunci secepat mungkin dan sekali lagi. Saya rasa nak muntah. Mary, selamatkan saya. Jangan sentuh benda itu, Lak. Semuanya akan terjual dengan sendirinya. Oh, hebat. Saya dapat pizza. Di dalam yang mana? Berwarna merah. Benda. Tak langsung kira comel, ya? Itu kelakar. Baiklah, saya kenal pemain key pada ketika kamu rasa itu kelakar. Mary, sekarang giliran kamu. Bagaimana cacing Anda terutamanya? Warna aku tekan interview dengan ke dalam sana. Ada bersang yang menjadikan lagi. Tetapi Anda perlu mendapatkan Mari kunci kita itu. Saya sudah melalui perang, jadi Anda perlu mengalami sesuatu yang mengerikan juga. Apakah itu? Iya, dari mata. Marmalade dan mata yang tekat sedam. Apa yang kau buat? Ya cuma gula-gula. Cari kunci lebih jauh. Ini dia. Sudah tiba masanya untuk... Oh, itu fit birthday. Oke. Stona, kau beri jalan ya. Angsa bersuara hong. Mia, saya ingin memberi awak peluang untuk tekan butang ini. Selesai. Tunggu, Ia apa? bukan apa-apa. Saya klik padanya. Kalau tidak, saya akan berdiri di bawah benda biru yang hina Ayolah, ini. saya mengkodasi kunci seterusnya. Apa dia? Rambut. Apa? Menjijikan. Ew. Dan mengapa saya? Oh, betapa hinanya. Saya tak buat dengan sengaja. Dan lagi pula, di mana kunci bodoh ini? Oh, di sini rupanya. Masanya untuk membuka peti paling gelap.
Ternyata dalam peti gelap itu terdapat Manisan. Ada banyak biskut Oreo di sini. Mia sekurang-kurangnya berikan saya 1 biskut. Oh, terima kasih. Sedap. Apa? Oh, Tuhan. Mia, awak sangat menawan hari ini. Ready? Narakar seri biskut? M dar siam. Ramai dapat info cai kunci dah. Siapa yang berlendir? Oh, nampaknya seperti telur mentah. Seterus saya perlu mencari kunci. Oh, di situ. Tadi masih ada uang di dalam peti ketam sedang kuning tu. Mia, yang nak mau saya buka. Abari say carbonarium. Surawari, Sarus at Samforik, Sarsta. Memang ada sesuatu tentangnya. Saya tak nampak apa-apa yang lebih kelakar sejak lama dulu. Farin Takeaway. With Tapper Subai Kanchi. Ayo, Mia. Kamu memang penakut. Baiklah. Apa yang Sonic Team? Durga ulat. Terperlu dapat aku kunci secepat mungkin. Oi. Oh, hampir pingsan sebab takut. Harap ada sesuatu yang menarik dalam peti besi ini. Itulah kunci kita untuk kebebasan. Ya, kita jumpa. Kabaran? Hebat. Sudah tiasanya untuk keluar. Itu adalah satu tipu hela roda. Ia berjaya. Mari kita keluar.